Oke, Assalamualaikum guys. Ini kita guys, boleh tengok Inilah masalah kalau kereta warna hitam nih. Senang betul dia punya calar ni nampak, tapi ini terlampau nampak lah. Kalau selalu di bahagian handle pintu, dia macam ni lah, calar-calar halus. Oke, ini memang masalah biasalah untuk kereta yang gelap. Tapi yang ni saya pun tidak pasti dari mana. Macam teruk jugalah. Oke, sama ada sengaja ataupun terkena pintu orang. Oke, jadi sekarang kita mau try dulu kasih hilang dia punya calar nih guys. So, saya ada nampak produk nih. Ini banyaklah keluar iklan di merata-rata media sosial. Ini barang dia. Jadi saya beli one set lah. Oke, one set. Ada dia punya polish dan dia punya ubat-ubatan. Kasih keluar. Sebab mau tengok juga sebelum kita try dulu betul atau tidak benda ni. Oke, boleh kasih hilang calar. Ni oke, ni dua. Dia ada dua, dia punya compound ni. Kemudian dalam ni dia punya set ada coating juga. Oke, ni yang final lah. Sudah siap polish, ini final coating. Ini dia punya span. Ini mesin polish. Coba buka ni. Jadi dia punya set ni kalau ambil sekali memang berbaloi lah, sebab tidak juga mahal. Oke, cuma kita perlu sedikit kepakaran lah untuk polish guna benda ni. Tapi dia cakap newbie pun boleh buat juga, tidak masalah. Oke, yang ni untuk finishing. Ini yang halus. Oke, span dia ada dua set lah, dua jenis lah. Yang putih ni biasanya finishing. Yang ni span. Lagi oke, ni dia punya handle lah macam biasa, dia punya part. Yang ni spray untuk ni coating. Oke, so step yang pertama kita gunakan, dia ada ni, mana satu dia ni? Yang ni pertama. Kita gosok guna ni dulu. Kemudian pakai yang kedua. Dan kita tengoklah hasil dia macam mana. Oke, kita buat yang ni dulu. Yang ni teruk. Oke, tengok yang ni pun sama juga, dia banyak calar yang halus-halus guys. Harap-harap dengan polish bolehlah. Oke, sebab kita tahu lah kualiti kereta sekarang dia punya cat macam mana. Oke, kita buat polish yang pertama ni. Sekarang dah hilang tapi warna dia. Kita try lagi guna set yang kedua. Oke, ni lepas kita buat set yang kedua. Oke, nampak dia ada berkurang sedikit, cuma memang ada beberapa calar yang nampak nih. Sebab yang ni guys, dalam nih, calar dia boleh rasa dalam. Jadi tidak semua calar tu dia boleh hilangkan lah. Kalau calar yang dalam ni memang dia susah, sebab dia sudah masuk ke dalam clear. Oke, kalau kita gosok lagi boleh, tapi kita takut clear ni nipis. Nanti kalau clear dia sudah terhakis, haus, itu masalah lain lagi. Terpaksa cat habis semua ni. Ni yang apa? Nombor 2 juga, tapi pakai yang kain halus. Oke, sekarang kita try pakai yang kain yang halus lah.
Oke, next kita akan spray gunakan coating yang ni. Oke, super coating. Oke, kita spray macam tu juga. Oke. Kosong. Kita bersihkan dia terus. Tapi pastikan guna kain yang kering, kain yang bersih untuk spray coating ni. Oke, siap sudah guys, kita buat coating. Jadi apa pendapat kamu? Kalau tengok calar yang tadi yang halus tu memang sudah hilang, memang hilang. Kecuali ada calar yang ni agak dalam sedikit lah. Oke, sebenarnya kalau kamu mau coba untuk buat polish, boleh coba. Tapi itu risiko sendirilah sebab kita takut coating ni, kita takut ni clear, dia makin menipis. Kalau selagi dia boleh potong clear tu, okey lah. Macam ni dia macam dalam. Tapi kalau dari jauh guys, dia sudah tidak nampak. Okey. Dia sudah tidak nampak lah. Saya bagi lampu sedikit. Dia tinggal calar yang dalam ni. Okey. Boleh cuba lagi. Yang ni boleh cuba. Tapi nantilah. Boleh try lah. Kalau kamu mau hilangkan calar-calar yang halus, calar-calar yang manja, boleh guna produk tu guys. Okey. Nanti saya akan round lagi di keliling kereta ni. Saya akan coba juga. Kalau yang macam ni, okey. Sudah. Yang ni confirm boleh hilang. Yang ni confirm boleh hilang. Yang ni lah yang paling teruk lah calar tu. Pun okey lah, dia tidak nampak sudah. Tapi boleh lagi ni, boleh potong lagi ni. Okey guys, ni di sini ada lagi. Ni confirm dari kereta orang ni. Dia buka pintu, dia terkena sini. Nampak? Yang ni kalau kita lap, memang dia tidak hilang. Memang dia tidak hilang. So, kita cuba lagi guna power polish. Yang ni nombor berapa? 1 kan? Okey, nombor 1. Try. Okey, tapi ini kita tidak guna span lah. Kita guna tisu terus. Harap-harap hilang. Okay, nampak? Yang ni coba. Okay, ada sikit. Okay. Nampaknya hilang lah guys. Sekejap kita try. Okay. Tadi di sini ada kesan, di sini ada 1 kesan, ada 2 lah. So kita hanya gunakan polish compound yang pertama tadi, dia sudah hilang. So kita gunakan yang kedua kan. Ini yang kedua. Rasanya yang pertama pun okey sudah nih. Cuma kita rapikan sedikit lah. Wah, nampak guys. Kilat. Yang ni belum lagi kita buat coating. Sudah clear. Kecuali yang ni, yang ni kena batu memang tidak hilang lah. Yang ni kena guna touch up pen. Okay. Nice. Okay guys, itu sahaja kita punya sharing pasal machine polish ni. Okay. Kalau kamu rasa produk ni okay, kamu boleh tengok link yang saya share di bawah. Tengok kamu dapat harga berapa. Kadang-kadang kita ada voucher, boleh dapat lagi murah. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel saya guys. Sekiranya ada apa-apa komen ataupun penambahbaikan, korang boleh komen saja di bawah. Alright, sekian. Assalamualaikum.